Dharni wa man khalaqtu wahida. Allah kata, tinggalkan aku bersendirian dengan siapa yang aku jadikan ia. Tinggalkan aku dan siapa yang aku jadikan ini bersendirian. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku jadikan untuk dia harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang sentiasa mengiringinya, yang sentiasa ada bersama dia, membanggakan. Wa mahattu lahu tamhida. Aku bagi umur dia panjang, aku bagi kesenangan, a lot of comforts, aku bagi macam-macam pada dia. Thumma yatma'u an azid. Kemudian dia tamak inginkan tambahan. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sama sekali tidak, Allah kata, dia itu keras kepala dengan ayat kami. Sa'urhiquhu su'uda. Aku akan jadikan dia memanjat tebing yang tinggi, yakni hidup dalam keadaan payah. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Dia itu berfikir, thought and plotted. Dia berfikir dan kemudian dia merancang. Faqutila kaifa qaddar. May he be destroyed, supaya binasa apa yang dia rancang. Summa qutila kaifa qaddar. And again, dan sekali lagi, dia akan binasa dengan apa yang dia rancangkan. Allah kata, summa nazar, kemudian dia berfikir. Summa abasa wa basar, kemudian dia bermasam muka dan berkerut. Tak puas hati ni, macam mana? Summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling, berpusing dan berpaling. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Kemudian dia kata, ini sebenarnya sihir. Orang ramai akan terpengaruh dengan dia. Dia ada ilmu, orang kata dia pun tak terima. Dia tak terima kerana dia tak tahu benar ataupun tak benarkah, ataupun kerana dia ada kepentingan. Kerana dia ada kepentingan. Ilmu ada, tapi kepentingan dalam hidup dia. Kalla faqala in hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Yang ni sebenarnya perkataan manusia saja. Allah kata apa? Sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. Kamu tahu tak saqar itu apa? Apakah kau tahu saqar itu apa? La tubqi wa la tadhar. Tidak akan meninggalkan daging dan tulang, tak akan meninggalkan apapun, dia akan bakar. Lawahatun lil bashar, membakar segala kulit manusia, orang yang masuk ke dalamnya. Genius, ilmu ada, pengetahuan cukup, bukti cukup, sufficient evidence, sufficient argument, tapi rejected. Dia reject agama. Sebab apa? Bukan kerana tak ada ilmu, tapi ada kepentingan. Ilmu tak cukup, mengaji tak cukup, ikhlas yang membolehkan manusia itu cukup ataupun tak.